Ramai antara kita menyimpan dalam KWSP sepanjang tempoh bekerja. 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Tapi peliknya, duit yang dikumpulkan berpuluh tahun itu boleh habis dalam masa 3 ke 5 tahun selepas bersara. Kenapa jadi macam tu? Pertama, kerana bila dapat duit banyak secara sekaligus, kita mula berbelanja besar. Renovate rumah, buatkan duri kahwin anak besar-besaran, ransaikan hutang, bayar kos rawatan hospital, dan lebih malang ada yang terlibat dalam skim pelaburan palsu atau ditipu. Statistik KWSP sendiri membimbangkan. Seramai 6.3 juta ahli KWSP di bawah umur 55 tahunnya mempunyai simpanan kurang daripada 10,000. Ini realiti yang menyedihkan. Duit tak cukup walaupun dah kerja bertahun-tahun. Sepatutnya fasa persaraan adalah waktu untuk kita capai kebebasan keuangan dan masa. Tapi disebabkan kurangnya ilmu dan perancangan di usia muda, ramai akhirnya kekal miskin di usia tua. Saya masih ingat kata-kata mentor saya, miskin waktu muda adalah pengalaman hidup, tapi miskin di usia tua adalah penjara kehidupan. Jadi, apa solusinya? Yang pertama, mulakan simpanan sejak muda. Walaupun sedikit, konsisten menyimpan adalah kunci. Yang kedua, lindungi simpanan daripada kebocoran. Cara yang berkesan adalah alih sebahagian simpanan KWSP atau simpanan biasa ke dalam bentuk emas. Kenapa emas? Sebab emas sukar bocor. Bila simpan dalam bentuk gram emas, lebih sukar dibelanjakan berbanding duit tunai. Emas juga menyimpan nilai, melindungi kekayaan daripada inflasi. Contoh mudah, kalau anda simpan RM10,000 dalam bank, ia akan susut nilainya setiap tahun. Tapi kalau anda tukar kepada emas, nilai itu kekal, malah berpotensi naik. Itulah kekuatan emas sebagai pelindung jangka panjang. Alhamdulillah, ramai dah berjaya sebab mereka faham fungsi emas. Bukan semata-mata untuk untung, tapi untuk menjaga nilai simpanan supaya tak habis cepat. Kalau anda serius nak jaga duit pencen atau KWSP anda, mulakan simpanan emas hari ini. Saya ada sediakan panduan untuk buka akaun simpan emas serendah RM100 saja. DM saya dan saya akan guide anda satu persatu. Ingat, emas bukan pelaburan cepat kaya, tapi ia adalah alat jaga kekayaan.